Kalau bos nak masuk hutan mesti mau beli ini kereta. Ini adalah tahun 2009 Toyota Land Cruiser Prado 4.0 petrol punya. Okey, ini kereta boleh kata kaki original cat sampai sekarang, satu owner, nombor pun cantik lah, 700. Okey, kereta ni bawa sedap, sebiji macam kereta baru lah. Okey, kereta nampak memang garang dengan besar. Kalau bos nak masuk hutang, ladang ke, ini memang sesuai. Okey, ini hari juga nak jual harga termurah 69,800 saja. Boleh dapat ini petrol punya 4.0. Kalau 4.0 with tax 1 tahun lebih kurang 3,200 sajalah. Okey, sekarang bisa di review ini kereta. Kasih bos tengok. Selamat petang bos. Tadi baru dapat tadi pada owner ni tahun 2009 Ini adalah Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Auto Petrol. Okey, ni kereta satu owner pakai sajalah sampai sekarang. Okey, ini kereta owner pakai biasa saja dia bisnes besar lah. Jadi dia lah satu kereta yang memang nampak garang dengan besar punya. Okey, dia tak ada masuk hutan ini gurau saja Okey, tak ada masuk radang, tak ada masuk site, tak ada masuk hutang, pakai bandar saja. Kereta mileage baru 100 lebih sikit saja memang kurang pakai lah. Kereta original sampai sekarang engine, gearbox, suspension semua tak ada masalah. Suspension pun elok, cantik lagi bawa tengah sedap-sedap ni kereta. Memang Land Cruiser Prado ni memang tinggi lah. Kalau duduk dalam memang nampak macam duduk loli lah ni. Okey, kalau bos suka yang kereta SUV besar, lagi nak harga termurah, nak kereta ambil balik tak payah bikin, bawa pakai saja, ini Land Cruiser boleh kata paling sesuai Okey, kereta tiada kemalangan. Engine, gearbox, suspension semua tak ada problem, semua okey. Belakang matic pun semua cantik lagi. Kereta tiada masuk banjir air, semua elok side step pun ada lah. Side step pun ada boleh kata full spec ini kereta 4.0. Road tax 1 tahun 3,200 saja. Okey, ini hari juga nak jual harga termurah 69,800. Dapat ini kereta boleh kata SUV paling besar lah ni, Land Cruiser Prado 4.0 Auto. Model baru ini boleh cerita ni, boleh kata ni kereta model baru. Ni power seat semua berfungsi, tak ada masalah, semua elok punya lah. Ini memory seat, memory steering pun semua okey, tak ada masalah. Screen semua boleh pakai. Matic semua tak ada masalah, boleh function, elok. Okey, belakang ini 7 seater belakang ada seat belakang dia ada seat juga. Macam mana buka ni seat dekat sini paling dekat sini ni boleh naiknya. Sebelah sini boleh naikkan seat dia ni nampak. So boleh naik nampak ini naik seat dia Okey, kalau bos minat ini kereta 69,800 sajalah. Kalau bos mau kontak Mr. D, setiap hari Mr. D akan post video, tolong bos dapatkan kereta terpakai harga termurah dekat Malaysia. Sila follow Mr. D punya video, sekurang-kurang boleh dapat kereta yang bos suka lah. Kalau ada rasa video ni bantu bos, sila komen, share, like sama follow Mr. D punya video setiap hari. Thank you bos support. Thank you bos support.